5 kriteria penting emas. Kriteria penting memilih emas pelaburan adalah emas yang reganya paling murah, bukan bermakna emas yang paling bagus. Bahkan, kami pernah nemu sikit kes tu, pembelinya kerugian besar disebabkan beli emas semata-mata sebab rega murah. Untuk dapatkan emas yang boleh dijual pada rega yang lebih tinggi pada masa hadapan, sekurang-kurangnya semak 4 kriteria penting selain rega murah. Kriteria yang pertama, spread, iaitu susut nilai yang nipis. Kedua, stok emas tiada had. Yang ketiga, cawangan jual beli banyak. Yang keempat, syarat jual beli yang sik cerewet. Sik kiralah kemek kah, cala kah, emas ya, kiranya terbaik dan dapat skor tertinggi secara package untuk kesemua 5 package tersebut. Bukan je skor pada satu kriteria aja. Dan semua poin penting tu ada di Public Gold. Semoga bermanfaat. Bagi yang berminat untuk mulakan tabungan emas bersama Public Gold, puan-puan boleh follow kami, lepas saya chat kami di inbox ataupun boleh isikan detail di bag di bawah. Kami bantu sebaiknya.